Hari ini, Hari ini kau datang. kita akan spot bag Haji Ustaz Abid Liu. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah tu yang abang tapak kuda tu. Oh, ya ke? Bukan. Okey. Allah sayang kita semua. Okay. Allah sayang kita baru Allah Ustaz sayang Abid kita. Liu. Okey, bag pertamanya. Bag ni Memang Allah sayang dia. hari tu saya nak bag ni kan? Mana bag ni? Saya dah jual. Kampret. Sorry. Aku dah cakap aku nak jual jual. Ini adalah LV Outdoor Messenger Bag. Harga dalam RM14,000 sahaja. Wow. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Okay, bag keduanya bos, Masya Allah bersimpuh di bawah. Bos kena ikut ni, macam ni, makan kat bawah kan. Saya tengok lately ni bos makan dekat fine dining. Ni bukan bag yang kamu Ya. yang hari tu Ustaz Syafiq nak. Ya. Kalau Ustaz tu single saya dah bagi dah. Aisyah, kenapa kamu teruk sangat gatal sangat? Apa saya cakap saya bagi dah bag tu kat dia, kata saya jual. Aisyah, When the brain is braining, bro. ini adalah LV S-Lock Makassar. Apa benda dah? Makassar kot. Macam tu lah lebih kurang. Messenger bag. Harga dalam RM14,000 sahaja. So kalau saya tengok, saya perasan kan, Ustaz Abid Liu, kasut disuka Gucci. Betul. Bag disuka LV. Tepat sekali. So kedua-dua pasang beg tangan milik Ustaz Abid Liu harga dalam RM28,000 sahaja. Untuk businessman, RM28,000. Okey, memang Saya okey rasa sangat. tu daily wear punya. Dia macam ni, lelaki tak banyak spend kat beg. Betul. Lelaki banyak spend kat jam. Kita tengok jam. Oh, dia tutup dengan jubah. Humble. Humble. So, korang nak kita spot bag siapa lagi selepas ni, sila komen dekat bawah dan selamat beramal. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.